Kena kurung. Kena kurung. Hi guys, this is weekend. Hari Ahad. Ahad adalah hari yang bersama dengan anak-anak di rumah. Anak dan isteri. Isteri dah bising. Anak-anak dan isteri. Okey. Ni Ryan, Ryan buat apa? Ryan buat apa? Dia sibuk tengok Pipin. Pipin dan Ipin. Awak tengok Pipin ni. Senyum sikit. Tak heran dia. And Fayad as usual, sebab dia dah pandai berjalan, dia akan berlari sekitar dalam rumah ni. And paling favourite, tengok dia kemas semua barang ni, bersepah nampak ni. Ya, bila korang kat rumah yang ada baby, of course memang korang akan bersepah. And kalau korang nak tengok sepahnya rumah kita orang, nampak tu. So normal lah, kalau korang kemas setengah jam, dia akan bertahan 15 minit je. Lepas tu dia akan bersepah balik. Betul tak Fayad? Fayad, what are you doing? Macam apa tu? Macam apa tu? Pandai ni bersepah ni. Bye-bye. Bye-bye kat kamera. Bye-bye. Fayad, look at the camera. Bye-bye. Cepat bye-bye. Yes, we are going out for lunch. Walaupun dah pukul 2 ya. And if you have a kids, kena ada lah satu space untuk diorang main. Kids letak diorang punya mainan. So that's it. Sorry lah rumah kita orang bersepah. Ya, ada budak-budak kan. Itu saja untuk video kali ni. Weekend with kids and wife. Tengok, tengah buat apa mami belakang tu? Basuh baju. Okay, Fayad, come here. Look at the camera. Shout out. That's all for today. It's a weekend. Bye-bye. Bye-bye camera. Cakap apa? As usual, don't forget to subscribe, don't forget to like, don't forget to do everything to our video channel. Yay! Okay, bye. Bye-bye. Jumpa lagi untuk video yang akan datang. Bye. Fayad berak kan? Berak kan? Okay, sebaik tak berak.